Setiap orang, setiap manusia, setiap insan Allah Ta'ala bagi dalam kehidupan dia ini berbagai-bagai nikmat. Antaranya ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad, nikmat ciptaan Allah Ta'ala jadikan manusia ni. Allah Ta'ala cipta manusia. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Kemudian Allah Ta'ala bagi rezeki setiap orang. Setiap baby yang dilahirkan tu, dia ada rezeki dia, ditulis siap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hitungan manusia ini kita kira tak cukup, tapi boleh hidup. Kadang-kadang kita cukup dengan satu anak saja, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi 2 kembar, 3 kembar. Nak cari tamalan ni duk bajet satu je, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi 3. Itu dipanggil ni'mat imdad. Allah Ta'ala cukupkan untuk hamba dia.